Mel, Hmm. kau tahu tak? Dia. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas Hmm. 3 kali, Okay. kau tahu kan ikhlas apa? Macam kau nak check aku, kau nak bilang aku. Tak, tanya dulu kau tahu ke tidak? Tahulah. Aku belajar Mukadam tau. Tak lah, aku pun nak bilang kau pasal kalau members tengok dia tak tahu. Hulhu lah aku. Okay. Kalau kita baca tu 3 kali, Hmm. pahala dia macam baca satu Quran. Serius ah? Maknanya the whole Quran tau. Alright. Kan aku tanya kau. Tak ada. Ini siapa cakap ni? Ini ustaz cakap lah. Kalau Takkan aku yang cakap. kalau kau cakap aku kurang yakin. Bukan tak percaya, kurang yakin. Tapi kalau aku cakap kau jangan percaya. Okay, anyway. Sekarang aku tanya kau. Ha? Dia ada satu puasa ni. Yang kau puasa satu hari, full lah, bukan setengah hari, full. Kalau kau puasa satu hari, pahala dia macam kau puasa 1 tahun. 1 hari, 1 tahun. Yeah. Kau bilang betul. Serius. Ni pun bukan aku cakap. Ni ada ustaz aku cakap. Kalau aku tak tahu. Kalau dari kau ni aku kurang yakin. Aku nak kena tanya ustaz aku juga. Okay. Ustaz kita. Okay. Ustaz, betul ke ni ustaz? 1 tahun, 1 hari 1 tahun. Kayum cakap. Tahu jawapan dia? Sila dengar podcast kita pada hari Rabu ni, insya-Allah.